Saya buat ni ketupat biasa. Okey, ketupat biasa Satu set dia ada 2 biji lah. Kita raya tak habis juga Saya hari-hari hari raya. Hari-hari hari raya. Kat sini Mantap hari-hari hari raya. Kita pakai daun nipah lah. Daun nipah. Bukan instant Bukan. Okay, kita akan letak dia kat sini dengan kuah kacang dia pekat-pekat kalau nak lebih kita boleh bagi lebih. Lebih daripada 10 tahun. Kita sambung daripada arwah pakcik. Dia punya serunding kelapa dia. Baiklah kak. Okay. Ini special ni. Dengan ni sambal tumis ikan bilis lah. Sambal dia Pedas manis. Kat sini RM5? Ini harga dia RM4. Macam-macam rendang daging, rendang ayam, sambal baru, sambal petai, ayam goreng berempah. Orang suka makan rendang daging. Yang top rendang daging lah. Kalau masuk rendang daging RM5? Harga rendang daging dengan rendang daging RM9. Sekarang ni kita ada lontong sayur. Lontong sayur Okey, baik. Pakai ketupat juga. Alright, ketupat 2 biji juga Ketupat 2 biji. Kita satu letak set ni? Satu set 2 biji. So ni dia punya sayur. Sayur banyak-banyak betul Betul punya padat ni. Okey, ni kita add on sambal. Kalau Okey. customer nak request kuah kacang, boleh tambah kuah kacang. Alright. Set lontong ni berapa ringgit kak? Ni RM8 harga dia. RM8 saja. Kangkung. Ada kangkung tak Tak Melaka mesti wajib kangkung ni. Tak ada boleh bergaduh. Okay. Telur sebiji. Telur sebiji. Ini untuk normal set RM4 saja harga dia. Okey. Ulama. Yang sekarang kat sini orang suka makan ayam goreng ni lah. Ayam goreng berempah Ayam goreng berempah. Ayam goreng semua tight kak Kita bagi tight. Kat sini dia minat tight lah. Semua manis-manis lah kak. Okey. Kalau macam ni, berapa ringgit? Harga dia RM9. RM9 saja kak. Murah-murah Nak cek kedai kat mana? Okey, senang je. Family Store Molek. Sederet daripada Family Store Molek tu kau mesti sampai punya. Buka hari Isnin sampai Ahad, Jumaat saja cuti. 7 pagi, 3 petang. Apa pun terima kasih kak. Saya kenyang-kenyang dulu Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.